Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam video untuk review kasut lari yang murah-murah di bawah RM200, di bawah RM200. Dah lama tak buat video, rasa kekok pula. Hari ni serba hitam. Okey, saya telah receive pembelian dari Tabau, iaitu kasut berjenama Lotto running shoe. Okey, kasut yang berharga 140 lebih campur teks apa semua, jadi RM169. Penghantaran melalui penghantaran biasa, melalui kapal, mengambil masa 20 hari lebih. Lama juga tunggu. Tengoklah hasil dia. Habis kotak dia terbarai macam ni. Mungkin dibaling sana, dia tindih apa atas kotak ini, tapi itu tak penting. Harap-harap kasutnya tidak rosak lah. Okay. Saya dah buka daripada dia punya bungkusan dia, bubble wrapping semua tak ada, sebab tu dia hancur. Inilah dia kasutnya, kasut Lotto. Lotto ni sebenarnya brand berasal daripada Itali. Dah lama tak dengar kasut Lotto. Dulu rasanya kasut ni kasut macam kasut biasa-biasa je. Kali ni dia keluar dengan kasut yang ada carbon plate. Stiff, keras. Carbon plate dia. Lihat carbon plate dia. Okey, kasut ini berwarna putih. Dia didatangkan dengan berwarna hitam, berwarna pink, berwarna merah, berwarna hijau. Ada banyaklah 2-3 color. Dia punya pattern dia macam ada sengit sikit. Macam kasut bola macam tu kan. Macam kasut bola, kasut futsal. Lacing dia panjang, lacing dia stretchable, panjang. Lepas tu adalah runner's knot di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang tali. Kuat, maknanya sesuai lah untuk kita bawa berlari. Kemudian dia punya material dia berlubang-lubang, berjaring. Kalau kita pakai ni, kaki kita tak panas, cuma material dia sedikit keras, tidak lembut. Ada tulisan Lotto di sini. Kasut ini buatan Cina. Buka tagging dia. Okey, di sini ada penimbang. Kita akan timbang. Berat kasut ini 254.8 gram. 255 lah. Dalam kategori ringan jugalah. Outsole dia di sebelah atas tidak penuh getah dia, dan di bawah adalah separuh. Lepas tu ini adalah carbon plate, sedikit berlubang di tengah, macam ada lambang Lotto pula kat sini kan. Okey. Midsole dia tak begitu lembut dan tidak juga begitu keras. Kalau kita ukur dengan durometer, 30 di bahagian heel, di bahagian belakang 35. Sedikit keras dia punya midsole dia. Okey, dia punya insole dia biasa saja. Tak ada apa yang dibanggakan pada insole dia. Dalaman dia kemas, jahitan dia berwarna biru dalam dia, cantik. Dan dia punya padding tebal, tidak begitu lembut, tebal. Kalau berpeluh, kalau lari jauh berpeluh, mungkin jadi tak selesa. Ada pull tab di belakang, dan dia punya lock dia, heel counter dia keras, bagus. Kaki kita mungkin tak akan terkucil-kucil. Dia punya stability dia pun bagus. Kasut ini bersaiz 41 ataupun bersaiz UK 7, China 250.
55. Drop dia 40, 10 mm drop kasut ni. Dia tidak begitu melengkung, tapi kalau daripada stiffness dia ni, kalau kita buat lari perlahan, mungkin akan mendatangkan sakit pada bahagian kaki kita, tapak kaki ataupun pada bahagian keting kita. Dia punya tang dia tipis, tidak tebal dan tidak keras, ngam-ngam soi. Ngam-ngam soi. Lepas tu bahagian tang dia, material dia berjaring-jaring. Ni kalau kita tengok ni, material dia berjaring-jaring. Saya rasa kasut ini kalau kita bawa lari pada jarak half marathon ke full marathon, insyaAllah boleh, tak panas. Kita jumpa lagi nanti, kita akan fitting kasut ni. Kita jumpa sebentar lagi. Kita akan buat fitting kasut dari Lotto Pro ni. Kasut bersaiz 7 ataupun bersaiz 41. Wah, sedap. Depan dia ada sedikit lagi ruang. Kita buat ikatan roundness knot. Lagi, nampaknya begitu selesa sekali. Kasut ni ngam-ngam. True to size. So kalau siapa yang nak, teringin lah nak beli lah kan. Walaupun murah, mungkin brand Lotto kan, bukannya daripada brand-brand yang lain. Siapalah yang nak terbeli, katakanlah kan, boleh beli true to size. Tidak begitu lembut. Dia punya midsole dia sedikit keras di bahagian hadapan. Begitu selesa dipakai. Fitting dia nyamuk. Dia lebar di bahagian heel dengan bahagian forefoot bahagian depan. Ya, selesa. Sebentar lagi kita akan cuba pula untuk buat larian, mungkin lebih larian dalam 5 km. So kita buat sedikit regangan. Lepas je saya lari nanti, saya akan buat review sikit lah tentang prestasi kasut ni. Adakah sedap, adakah membantu untuk pecutan, membantu untuk larian kita selesa ataupun tidak, sakit kaki ataupun tidak. Lagi satu, percubaan ni adalah untuk menyatakan bahawa pembelian ini dengan kasut yang murah ini adakah ianya berbaloi dengan harga yang kita beli dengan prestasi sebenar kasut ini. Kita jumpa selepas ini. So, kita akan mulakan larian menggunakan kasut. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selesai juga short run 5 km untuk test kasut Lotto ni. Kotor sedikit tapak dia. Allahu Akbar. Okey, overall kasut ni sedap. Serius sedap. Sedap buat larian. Mungkin short run sedap lah. Long run tak sure sebab dia punya midsole dia sedikit keras.
Tapi energy return dia daripada midsole dia dengan dia punya carbon plate dia memang menguja kan, memang membantu. Kalau kita nak buat speed, sedap lah. Slow run pun sedap, pace kecil-kecil, fast pace, fast step, fast cadence, kecil-kecil tu sedap, tak sakit kaki. Nak kita punya cadence langkau besar sikit pun sedap. Dia punya carbon plate dia membantu lah. Mungkin lebih kurang boleh increase kita punya energy return, tambah lagi 20% macam tu lah. Tak panas, memang dia punya dia ni okey, walaupun keras tapi tak menyakitkan sebab dia lebar, kasut ni longgar sikit. Lacing dia kemas, tak terlucut langsung. Mungkin sebab kita buat runner's knot. Heel dia, cushion dia tak merimaskan, tak menyakitkan, sedap pakai. Betul-betul tumit kita terletak, lock dia cantik. Insole dia tak panas, tak ada bising, tak bergoyang-goyang. Apa lagi, tapak dia mencengkam dengan baik. Tadi ada lari dekat air sikit, lepas tu dekat simen, track taman dekat simen tu membantu, tak licin. Cornering dia cantik, tak sebab dia punya midsole dia tak tinggi dan tak berapa lembut, so kita punya corner tu terletak cantik je. Stability kasut ni memang best. So overall untuk kasut ni, dengan harga dia, saya boleh bagi 9/10. Kasut ni sedap pakai. Kalau nak cuba, silakan. Pada saya, pembelian ini amat berbaloi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam review kasut-kasut murah yang lain. Majulah sukan untuk kesihatan kita sendiri. Assalamualaikum. Jumpa lari.